Terima kasih. Okey, banyak nak boleh order ni. Banyak menarik. Luwak kopi. Ada apam balik original, baba kaya signature toast. Ada kita order telur separuh masak, signature nasi lemak twin tower ayam rendang, grandma chicken miswa dengan ais kosong, air kebangsaan kita orang lah 3. Ke? Anak dah kelaparan. Lapar. Wow. Yeah. Kopi luwak ni kena try. Okey. Alhamdulillah, so semua makanan dah sampai lah. Anak-anak dah kelaparan, kalau orang nak makan dulu. Ni. Khalid makan roti. Ni minum air pasang. Ni tengah. Besar tengah makan telur separuh masak. Tapi makanan semua dah ada ni, so jom kita try satu persatu. Bismillah. Kita try dulu. Ini dia kata apa tadi ni? Ini dia punya signature toast. Ini signature toast dia. Baba Nyonya signature toast. So ni ada gula apa? Kaya gula Melaka, kaya pandan. Extra pandan dengan pandan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ni memang sedap. Dah. Orang dah ada. So sekarang kita nak try dia punya kopi apa? Kopi Coconut luwak kopi. Ambil. Bismillah. Kacau dulu ke? Kacau lah kan? Bismillahirrahmanirrahim. pandai kali makan tak? Abang ni awak punya. Sedap. Ni ada aku dah. Serius sedap. So next kita try dia punya Grandma Chicken Miswa. Bismillahirrahmanirrahim. Try dia punya sup. Memang kamu suka yang besar? Sedap. Wah. Rasa ayam dia sikit. Ayam. Tengok medium jenis apa? Bihun. Cakap bukan. Ada. Dia guna bihun. Jadi Macam buat sendiri buat tebal. Bihun ke? Miswah lah. Miswah lah ke bihun? sedap. Awesome. Tak nak ke tak nak? Ah. So makanan kebangsaan saya. Saya kalau pergi mana-mana memang saya suka makan nasi lemak. So kita try nasi lemak dekat Baba Kaya. Bismillah. Saya punya dagang kan? Macam ada dagang. Sedap weh sambal dia. Ya dah ada ini. Dia letak Sambal dia sedap ah. nasi dia tu ada rempah. Ha. Ada jintan manis. Ada beef bro. Itu nasi lemak ni. Saya tengah confused tapi semua sedap so saya layan. Sedap lah, sedap. Berbaloi lah rasa.
mengenai punya environment dan juga presentation makanan dia. Sebab dia punya experience sikit dengan makanan. Ini pun sedap. Ini kopi yang santan fresh yang cakap dengan you. Yang you beli kat kedai tu, itu santan kotak, bukan santan fresh. Boleh rasa ni. Dia ada acar. Sedap ni. Kita try dia punya ayam rendang dia. Ya. Ayam rendang. Sedap lah. Bagi try. Good. Sedap tak sedap? Yeah. Usah suka makan ni. Nama dia Baba Kaya Signature Toast. Musa ni sangat memilih. Kalau dia suka tu memang sedap lah tu. Kau boleh ambil? Alright, so Abang balik dah sampai. Kena ambil bakul lah. Tengok sikit bakul kat mana. Yeah. Mana saya punya? Ni. Oh ni. Oh, okey. Alright. Yeah. Kena laju sikit ni. Alright. Okay. Abang balik sudah sampai. Tak laju-laju lah boleh? Tak turun laju-laju? Jatuh kan? Yeah. Alright, dah sampai. Okay. Abang balik sudah sampai. Yeah. Kita dah dapat apa balik kita. Jauh perjalanan apa balik tu tadi. Pencuci mulut kata orang. Kita try apa balik. Bismillahirrahmanirrahim. Hey! Mana ada? Musa. Betul lah orang cakap, makanan yang sedap memang buat kita happy lah. So, for the last sip. Sedap oh. Oh belum betul lah ni. Yeah. Alhamdulillah. Sangat sedap. Makanan kat sini memang semua sangat sedap. Main pegang sendiri. Dia punya, kalau datang sini, order dia punya Baba Kaya Signature Toast. Dia punya signature nasi lemak Twin Tower pun dia unik. Dia tak macam nasi lemak kan? Dia macam tak nasi lemak sangat, tapi dia sedap lah. Dia ada nasi lemak dia sendiri.
Lepas tu yang bagi saya paling best dia punya mi sua sebab saya tak pernah makan. Air-air dia semua pun memang sangat sedap. So, jangan lupa datang dekat restoran Babakaya dekat Bandaraya Melaka, okay? Very nice place. So you kena memang datang and try makanan kat sini. And as always, jangan lupa doakan saya untuk siasat istiqomah cari kedai-kedai best untuk you all semua. Lagi, Assalamualaikum. Bye-bye.